National Champ pun dah 2 kali saya menang elimination. Macam kita menang ni tak ada apa-apa. Tak ada dipanggil oleh MSN ke untuk join ACC nanti ke apa. Tak ada apa-apa. Kita masuk pun dengan duit sendiri, cari dana sendiri. Macam kita ni terhege-hege. Tapi kita kalau boleh nak suruh pihak atasan tengok juga kita ni. Sebagai rider luar ni, pakai duit sendiri, beli equipment sendiri, boleh fight dengan rider-rider yang dapat yang full support daripada MSN. Kita ni just pinjam-pinjam barang orang je untuk pergi race, dan kita boleh menang dengan rider-rider dia orang. Kalau boleh pihak MSN buka mata sikit rider luar ni. Alright, Assalamualaikum. Hello, apa khabar semua? Peminat-peminat, penonton setia dan juga pendengar setia untuk Wheel Talk. Kita kembali musim baru, tahun baru, semangat baru. So episod baru ni kita dah sebagaimana kita jelaskan dah, episod pertama kita menjelajah lebih besar lah. Skop kita bukan hanya motorsports, tapi kita pergi ke sukan-sukan lain, terutama sukan basikal. Dan hari ni pun co-host saya pun lain lah. Dah tak ada Awin, dah tak ada Fakrul. Hari ni kita bawa cyclist juga. Okay, cyclist lah. Saya bersama dengan Faz hari ni. Sebelum tu, sebelum saya kenalkan Faz, sorry saya terlupa. Jangan lupa ikuti kami yang dibawakan khas oleh Petronas Sepang International Circuit. Dan juga tak lupa Red Bull yang terus menyokong Wheel Talk. Nak harga diskaun untuk tiket MotoGP Malaysia pada Oktober ini? Jom saya tunjukkan cara mudah untuk dapatkan harga tersebut. Mudah sahaja, hanya dengan tonton podcast Wheel Talk dan gunakan kod yang tertera di kaca skrin anda untuk dapatkan diskaun sehingga 20% pada pembelian tiket. MotoGP merupakan antara pengalaman yang tidak patut dilepaskan, jadi jangan tunggu lama-lama kerana promo ini adalah eksklusif dan terhad. Ianya hanya akan dibuka selama 3 hari pada setiap video. Dah beli tiket? Jumpa anda di Sepang. Kembali kepada Faz. Selamat datang Faz. Thank you Azlan. Lama tak jumpa. Saya tolong rapat sikit. Ya, first time buat podcast. Kita setahun sekali Faz jumpa. Tahun baru ni baru first time kita jumpa. Betul, jarang-jarang jumpa. Tapi bila jumpa je cara yang istimewa. Yes, kita bawa Faz sebab yalah, sembang pasal basikal ni dia lebih ada bila cyclist sembang sama cyclist. Walaupun kita bukan pro cyclist. Alright, episod ni Faz, sebelum tu sembang Faz, terutamanya tak silap tengok Faz pernah try DEC, Driving Experience Center dekat SIC. Pernah try? Belum pernah lagi. Tu pun kita nak highlight kepada semua penonton lah. Wheel Talk, itu pun platform baru yang mana nak cuba DEC, Driving Experience Center, boleh try pergi ke SIC. Itu pun antara benda yang baru dekat SIC. Dan kita terus kenalkan lah Faz, kita punya tetamu hari ni. Episod hari ni pun payah kita dah dapatkan dia. Dan ni pun kalau ikut platform podcast masing-masing ni first time lah. Kita bersama dengan Muhammad Harif Saleh aka Mama. Selamat datang Mak. Baik bos. Set kita. Selalu kita tengok konten-konten dekat media sosial je. Muhammad punya konten ni live kita bawa ni Mak. Tu lah, saya pun bangga boleh jumpa idol saya Azlan. Biasa tengok dalam TV je. Mama menyanyi kita. Bebas. Mana dia panjang. Alright. Jangan sebelum minum dulu. Minum dulu. Mak boleh minum Mak? Minum Mak. Sila. Bagus hari ni. Thank you Red Bull. Alright Mat. First terima kasih Mat. Saya panggil Mamat lah lebih mesra sebab itu panggilan Mamat, betul tak Mat? Betul. Peminat jangan marah tau. Harif Saleh memang panggilan dia Mamat. Nak manja lagi adik Mak. Betul lah. Nampak sangat saya tua. Jangan lah. Bunyi muda sikit. Dek Mat. Dia Mak. Okay, Harif Saleh lah. Yeah. Dia awal-awal pun memang dia sequence dia untuk kita punya podcast, kita nak banyak nak kenalan. Walaupun kita tahu kita kenal, tapi kita nak tahu daripada tuan di sini ni. Betul. Jadi Mak, sukan basikal ni kita tahu tak asing Fazan untuk Harif Saleh. Jadi setahu saya dia 12 tahun, betul ke? Ke dia awal lagi start dengan cycling ni Mak? Kalau nak ikutkan, first saya lumba basikal ni pada tahun 1997. Masa tu darjah 3. Kalau darjah 3 Kita darjah 3 darjah 3 tu dah join race kampung je lah. Okay. Race kampung, ambil basikal. Ada basikal nyamuk yang mak punya kan. Kita modified, lepas tu pergi masuk race kampung. Dan situ dah ada apa, semangat dia tu nak race. Masa tu zaman-zaman tu memang dekat Terengganu ni memang aktif lah, perlumbaan untuk mencari bakat. Di situ saya dengan kawan-kawan cubalah nak masuk lumba di sana. Tetapi alhamdulillah masa tu dah menang lah. Walaupun race kampung kita dah menang. Sebenarnya sukan ni banyak yang saya cuburi, bola sepak, olahraga, basikal, tapi
yang lekat di hati basikal. Okay. Fas nanti kita gili-gili Fas. Kita bagi ruang kat Fas. Kita pun pergi Fas. Boleh. Mungkin kita bagi soalan yang mungkin Mat tak biasa jawab aku, ataupun sebab ni podcast kan. Yes. So shouldn't be terlalu banyak filter. So Mat, kita tahu Mat ada abang Zamri Saleh. So nak tahu juga one of Mat punya inspiration masa nak take up road cycling, masa Mat first tengok Litu Langkawi kat rumah. Betul tak? Rumah. Tapi macam mana, apakah peranan keluarga Abang Zah ni dalam memotivasikan Mamat untuk take up cycling lagi serius? Dia start dulu ke atau Mamat start dulu? Okay, macam ke untuk ni abang first saya lah, abang sulung saya, dia sebenarnya dah main basikal. Tapi di situ dia just main aja, cakap separuh jalan je. Lepas tu Zamri yang start dulu. Masa tu memang saya ikut Zamri lah. Zamri lah yang banyak mengajar saya. Lepas tu saya buatkan dia inspirasi saya. Tapi dekat nak bagi tahu macam ke masa perlumbaan Litu Langkawi tu, walaupun saya masih kecil, saya sentiasa ikuti perkembangan dia. Macam ke pukul 11 malam dia punya cerita highlight dia. Saya tak pernah miss. Sampai dulu pakai tape kan. Kita record. Saya seorang-seorang je tengok. Saya di situ saya dah rasa macam feel dia tu dah. Masa saya budak kecil tu saya dah feel dia tu nak. Kita tak fikir nak join masuk Litu Langkawi. Kita just tengok tu jadi macam seronok. Lomba basikal ni seronok. Tapi tak terfikir lah kita nak serius dah boleh jadi semacam ni. Mamat beza dengan Zamri dengan abang yang sulung berapa tahun gap dia? Jauh juga, dalam 6 hingga 7 tahun juga lah. Jauh. Dia dah 40, lebih kurang lang juga aku. Lebih kurang 40. Yang betul umur saya. saya dah 42 mak. Saya dah 42. Patut mak nak bagi saya pakcik lah. Boleh lagi lah. Boleh. Okay, dah sering. Ya, betul. Tapi saya rasa muda lagi. Okay, balik pada kisah ni. Okay. Maksudnya darjah 3 tadi kan. Darjah 3 bermula. Darjah 3 bermula. Okay, 97 lebih kurang Tapi in between darjah 4, darjah 5, darjah 6 biasanya ialah time tu lah nak explore suka-suka lain macam Mak cakap. Mak main juga wakil sekolah, ada suka-suka lain? Pernah wakil sekolah olahraga? Pernah mewakili. Paling jauh suka lain apa? Masa peringkat umur tu? Darjah 6 masa tu? Olahraga je lah. Lompat pagar. Just wakil negeri je lah. Sempat bertanding lah. 80 meter? 80 meter kan? Betul. Kalau sekolah menengah 110. Betul. Tapi Mak boleh tak cerita macam sekarang budak-budak kalau nak start basikal, akses untuk beli basikal sekarang dah senang tau. And lebih mudah lah untuk dia orang dapatkan equipment untuk kayu sekarang ni. Sebab Faz pernah tengok basikal Mak masa first race mountain bike punya race, basikal pun Faz tak tahu brand apa dengan kasut basikal. Boleh tak? Kasut pakai ni je, pakai kasut sport ikat tali. Kalau tengok balik lah. Boleh tak Mak cerita keadaan masa tu, masa Mak start kena compare dengan sekarang ni? Okay, kalau kita nak ikutkan zaman dulu dengan sekarang memang jauh beza lah. Macam dulu kita pakai mana yang ada. Contoh macam ke nak race ke apa, pinjang dengan member yang kalau dia tak join race lah, kita pinjang lah yang dulu-dulu. Kalau tak ada apa-apa, pakai lah kasut. Kalau kasut sport je lah. Kalau peralatan ring besi pun ring besi je lah. Tak ada Kalau nak ikutkan dulu, mungkin teknologi dulu tak sama dengan teknologi sekarang. Tapi kita terima je seadanya. Apa yang boleh pakai kita pakai je. Dulu lah. Seberkekurangan Seberkekurangan. Kalau nak kira dulu memang banyak kurang lah. Okay, Mak, tak silap saya pernah dengar cerita, tapi saya nak dengar daripada Mamat sendiri struggle masa dia itu proses lah, biasa proses daripada generasi, daripada peringkat awal, proses sebelum kita jangan cakap Mamat Haris Sari sekarang. Tapi yang dulu struggle tu ramai yang tak tahu, yang Mamat tak pernah reveal sebelum ni. Mungkin boleh share kisah-kisah yang dengar macam-macam lah. Tidur kat sebuah, minum air pahit apa benda. Mungkin Mamat boleh kongsikan benda tu lah. Kita nak tahu explore masa struggle time tu. Ya, kalau kita ikutkan balik zaman-zaman kita dulu memang betul-betul struggle lah. Macam ke nak cari duit pun memang duit tak ada lah. So memang kalau pergi training 100 kilo, kadang-kadang kita bawa dalam poket RM4, RM5 je. Memang
in case kalau tayar bocor ke apa, memang naik bas lah. Naik bas tu dalam RM2 macam tu lah. Rumah dekat mana? Rumah contoh dekat Kuala Terengganu, kita nak pergi ride ke Mercang kan. So memang dia punya struggle kalau nak beli air tu memang tak cukup lah. So terpaksa pergi Petronas, ambil air paip. Pipe yang kat tepi tu. Betul. Memang minum air paip je dulu. Kita orang memang tak ada air mineral ke support car pun tak ada, sendiri-sendiri je. Tak ada seeding electrolyte ke tak apa. ada. Memang air paip je. Kan? Memang air paip je dulu. Kita training. Memang struggle lah. Nak contoh batik lah. Hendak bar. Hendak tik lah. Kita pakai just lumba je. Lepas tu kalau tak lumba? Tak pakai batik pun? Kita cabut balik. Sebab nak save batik pun? Nak bagi save. Lepas tu masa lumbu bawa pasang balik? Betul. Dulu klik dulu dia tak macam ke sekarang. Klik dulu dia macam ke orang panggil jadi pedal katak kan. Memang cepat rosak. Okay. Sampai satu tahap kita tak pakai pedal klik, pakai pedal biasa je buat training. Bila race baru pakai yang tu. Memang nak betul-betul safe. Kalau tube tu ada dekat 10 dia punya tampalang. Kalau kita bocor, memang tak ada tube baru, jawabnya memang kena tampal yang tu lah. Kalau satu tube tu saya ingat 10 tampalan pun ada dulu. Saya punya memang susah, memang struggle lah. Memang zaman dulu dengan zaman sekarang jauh beza lah. Faham. Ya. Tapi kalau cerita kat budak-budak sekarang zaman sekarang ni, diorang tak boleh nak percaya pun kan. Apa yang generasi Mat lalui dulu. Betul. Ya. And Len, Faiz kenal Mamat ni agak lama juga. Okay. So Mat bayangkan dengan situasi dia macam tu, dia lagi satu tambahan kan, dia punya background. So Mat ni yang saya kenal, Mat membesar dengan mak saja. Betul tak? So dari umur berapa tu ayah dah tak ada? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ayah dah tak ada. So adakah itu salah satu Mat punya motivation yang bila orang background dia macam tough ni, so mindset dengan dia punya mindset ni dia akan ikut sekali tau. Dia jadi tough juga. Adakah itu membantu Mat dalam proses pembesaran dalam industri berbasikal ni? Memang benda tu lagi kuatkan kita punya mental lah. Saya masa darjah 4, darjah 5 pun dah start bekerja kedai makan, tolong cari poket lah. Pergi basuh pinggang kedai-kedai orang. Jadi macam boleh RM10 sehari tu rasa dah banyak lah. Tapi kadang-kadang duit kita yang dapat tu bukan untuk saya, untuk mak saya. Memang kita cerita balik memang sedih lah benda ni. Ya. Mamat berapa adik-adik Mat masa? Kira ikut 5. Mamat yang keempat. So bila Mat ada figure macam Abang Zah, adakah dia seorang bagi Faiz figure ayah kepada Mat yang banyak membantu? Cakap sedih. Tak apa, memang kita benda ni tu orang cakap kalau sekarang orang tahu Haris Saleh orang tahu Haris Saleh pernah menang letua, pernah dekat benda manis, tapi orang tak tahu kesusahan pada awal tu, struggle family. Sebab abang saya lah. Dia paling banyak berkorban lah Mak. So Abang Zamri yang saya kenal ni lah, dia antara salah satu atlet kat Malaysia yang saya rasa ada leadership yang level macam orang kata Zulfan Mikaruddin. So memang susah nak dapat kualiti yang sama, especially in cycling punya industri lah. So macam saya sendiri pun baru kehilangan ayah. So saya faham apa yang Mamat rasa. Tapi untuk Mat pada umur 5 tahun kan, yang perlukan kasih sayang kan, memang lagi susah untuk dia. Saya rasa benda-benda macam ni orang tak tahu. And dia jadi, bagi saya, jadi pemangkin lah. Kan bukan dia satu benda juga, dia kejayaan apa yang kita tahu mengenai lah Harif yang ada balik Zamri semua ni ialah benda, dia inspirasi di sebalik, ialah macam kita berbalik kepada kisah awal lah. Dia kesusahan tu membuatkan diorang struggle nak mencapai tahap tertinggi, nak ubah nasib keluarga. Satu benda, dan akhirnya berjaya pun. Kan? Jadi saya rasa benda tu ialah proses yang tak semua orang rasa, tapi proses tu Mamat berjaya harungi, dan saya rasa itu yang
hasil dia manis dia di ujung ialah kejayaan apa yang dah capai sebelum ni lah. Saya rasa dan dia macam je lah, dia jam sikit tapi kita banyak nak tahu lagi ialah jamnya pada usia menuju 37 masih relevan dan masih diperlukan oleh pasukan. Itu yang saya respect lah pada saya. Benda tu tak semua orang ada lah. Dan saya satu benda lah, saya pasti kalau ayah Mat masih ada, mesti dia orang yang paling bangga lah kat dalam dunia ni tengok pencapaian yang Mat dah kecapi. Ya. Mak okey okey sikit Okey sikit. Kita tak dia bukan sebab kita nak tahu juga macam kita cakap ni kita mungkin boleh rasa tapi Mat lebih merasai kan. Struggle tu yang buatkan dalam hati ni kental kan. Yelah kita tahu Mat bukan berkeluarga senang. Yes. Kan even tadi cerita nak struggle pergi jauh, tampal tayar selagi boleh tampal. Tapi benda tu yang buat saya rasa dia bukan nak kita bukan nak bongkar cerita susah tapi itu yang buat Mat kuat Mat. Mungkin betul tak Mat? Benda macam tu Mat kan? Kesusahan family itu yang buat memberontak nak buktikan Mat. Betul Mat benda? Betul. Pasal kita kadang-kadang benda kita nak cerita ni kadang-kadang takut orang suka balik kan. Tapi kita je yang tahu macam mana kesusahannya dulu. Susahnya nak dapatkan sesuatu. Dan dah dapat tu kita kena hargai pula benda tu. So memang kalau kita fikir balik memang gila. Perik-periknya rasa. Okay. Darjah 3. Okay. Tentu tahun ke tahun race mesti banyak explore lah. Mountain bike explore Mat. Macam saya suka mencuba benda yang baru. Tak bergantung macam ke satu ni je. Tapi alhamdulillah Tuhan ni pemudahkan segala urusan. Saya pun tak expect boleh berada level di sini. Kita tengok contoh kejohanan Letup Langkawi dalam TV, tak terfikir pun nak masuk Letup Langkawi. Tapi ada simpan juga dalam hati ni nak cuba juga masuk. Nak merasai macam mana perlombaan tu. Dan mewakili Malaysia. Lepas tu mewakili saya pun create dalam kepala macam mana pula nak berada top 10 dulu. Lepas tu step by step. Dah ada top 10, macam mana nak berada di podium. Lepas dapat podium, lepas tu kita mencari. Alhamdulillah sampai boleh juga menang stage Letup Langkawi tu. Saya rasa macam tak boleh lupa pengalaman yang manis tu kan. Memang setiap orang ni ada impian dia orang untuk pergi ke Olimpik, untuk pergi ke Letup Langkawi, ada pergi ke SEA Games, ada pergi ke ASEAN Games, Commonwealth Games. Tapi setiap orang ni ada target dia lah untuk pergi ke mana-mana perlombaan tu. Sebab saya masih ingat masa zaman junior. So saya pernah tengok lah kira Mat punya batch sama dengan Datuk Azizul. So racing road buat sama, track pun race sama. In fact pada umur berapa sebenarnya Mat dah decide road ni adalah laluan yang Mat nak fokus? Okay, start saya mewakili tim Malaysia pada tahun 2004. Saya dapat offer 2004? 2004. Ke sekolah Bandar Penawar, Johor. Okay. Masa tu saya just fokus road. Tapi ada kenangan manis saya tu. First saya lumba dekat Tour of Thailand. Lumba dekat Tour of Thailand masa ni tu. Lumba pertama kat luar. 2004, pada tahun 2004. Saya mewakili tim Malaysia lah, tim Bandar Penawar. Memang sebelum-sebelum ni sebelum ni dah hantar dah rider-rider yang sebelum saya masuk lah. Tak pernah menang. Bila saya masuk ni terus saya menang. Tu one day race apa? Dia jelajah. Okay. Lumba tu pula dia race dengan elite. Okay. So memang elite maksudnya dah keep peringkat senior lah kan. Dia ada contoh kalau junior kita pakai helmet, lepas tu dia pakai sarung kat helmet. Yang tu ada junior lah. So kalau contoh lumba 160
junior 80. Okay. So kita ada penamat kita lah. Okay. Tapi dalam race satu yang sama tu kita start sama-sama dengan elite. Alright. Tapi bila kita dah start race dengan elite tu, kita dah tahu dah macam mana. Dah ada pengalaman lumba dengan elite kan. So bila kita lumba dekat tu, saya menang 2 peringkat juga masa tu. Ada rider dari Australia, ada saya punya, kalau tengok dalam gambar pun memang dia besar pada saya lah. Saya di situ saya dah start semangat dah lah. Bila dah start menang pada tahun 2004 tu, di situlah bermulanya kata perjalanan saya lah untuk tim Malaysia kan. Kita berapa Mat masa tu? Form 4. Kita dapat 16 tahun. Tahun 2004. 2005 saya masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil lah. Di situ saya berpecah event. Saya pun masuk dalam velodrome juga. Sama dengan Azizo, dengan bebek saya Amir Mustafa. Azizul, Akmal, adik bawah lagi, adik bawah kan? Adik bawah lagi. Situ lah saya baru masuk velodrome. First saya masuk velodrome, saya pergi ke kejohanan ACC, ASEAN Cycling Championship di India. Saya first orang Malaysia junior menang 2 emas dalam acara Team Spring dengan Scratch Race. Sebelum ni Malaysia tak pernah menang dalam acara track. Team Spring dengan siapa tu? Saya dengan Azizo, dengan Edrus. First Malaysia pertama lah menang junior cycling masa dekat tahun 2005. Saya yang dapat 2 gol. Situ saya dah cakap dah start masa tu stay junior lah. 2005-2006 perjalanan dia tu memang saya more pada track lah masa tu. Fokus pada track dalam acara Scratch, acara endurance punya event lah. So di situ lah 2005. Dan saya orang muda juga paling muda qualified pergi ke Asian Games masa tu. Di Asian Games Doha lah 2006. Doha. Sama dengan saya lah. Mat pergi Pergi. Teruk betul. Saya pergi. Maksudnya kita dengan usia yang muda. Track lah? Track. Doha. Mana ni dengan usia yang muda lah kita pergi tu macam ke. Muda. Dah qualified masuk elite. Kita punya masa tu kita punya set moral kita dah ke arah yang orang cakap apa? Dah jauh lah. Dah jauh. Tak boleh duduk ni je. Okay. Tapi perjalanan saya tu memang orang cakap Majlis Sukan Negara tu banyak tolong. Saya duduk kat Melbourne. Memang tak masa tu dah start 2005 tu saya duduk kat Melbourne lah. Kecil orang putih tu. Terengganu lagi. Perjalanan ni tu memang saya duduk, saya Junaidi, orang lama-lama Junaidi, Riza. Riza Tising. Okey, masa tu Mak, saya nak tahu, dia konflik tak untuk masa awal dah nampak laluan kepada road. Kan, kemudian perform pula dekat track. Dia ada konflik tak personal macam ke masa tu dah nampak aku ni memang track je ni target dia. Ke macam mana masa tu? Kita di Majlis Sukan Negara ni lebih pada track lah. Tak masa tu di Isni Mamat ni ada konflik tak macam kemahuan tu nak ke mana ni? Saya sebenarnya seiring. Seiring. Road pun boleh, track pun boleh. Tak semua rider dapat bawa benda ni. Tapi alhamdulillah rezeki Allah bagi kita boleh jalan sekali. Tapi benda ni tak pelik pun kita tengok rider-rider yang world tour, rider-rider yang level-level tu sama je. Road dengan track ni dia memang boleh bawa selari. Okay, nak tanya. Apa ni, contohlah kalau macam sukan lain ni Ahmad, lumba lari lah. Dia ada peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, MSSM semua kan. So dari situ kita boleh tengok pembangunan bakat. So kalau macam basikal ni, dia tak ada. So dia yang paling tinggi untuk dunia adalah Sukma. Kan? So macam ni, mungkin sekarang ni ada adik-adik kita yang tengok nak juga tahu macam mana nak masuk MSN, macam mana nak masuk MSN negeri atau MSN negara, ada program pencarian bakat yang khusus untuk sukan basikal ke masa zaman Mat tu macam mana? Masa zaman Mat pun dia sebenarnya melalui persatuan. Kadang-kadang kita kena berinteraksi dengan coach lah. Macam kena dekat dengan persatuan.
join race. Lepas tu kita sebagai kita sendiri ni kena rajin lah. Kita nak tanya dia orang berkumpul training ke apa. Di situ kita akan dapat tahu perkembangan dia orang. Di situ benda ni sebenarnya atas diri kita. Kalau kita nak segi budaya, kalau kita tak nak ni macam susah lah. Macam ke konsep Fah bagi tahu tu sebenarnya atas kita lah. Kalau kita semangat, kita perform ke. Macam contoh lah, mula-mula saya sendiri lah. Mula-mula ikut abang-abang training kan. First kita kena tinggal, kita pergi contoh 60 kilo. 5 kilo dah kena tinggal lah. Tapi kita slowly. Ini kita tinggal 5 kilo, besok 6 kilo. At least kita ada progress kan? Ada progress. Lepas tu semangat lah. Nak jadi, nak buat sungguh-sungguh. Tu lah sebenarnya. Saya suka bila cakap diri sendiri ni Faz. Dia macam kita dengar macam Mamat cakap dia macam mudah. Tapi mungkin dia macam tu, apa yang setiap kali, contoh macam saya sebelum ni kan. Saya suka saya lah. Contoh macam kalau saya masa peringkat awal lah, bila saya berlari rasa tak power lah. Tapi dalam hati saya sentiasa ingat apa tu? Saya nak wakil negara. Contoh setiap hari saya akan cakap benda tu. Bila saya malas saya akan cakap benda tu. Tapi mungkin Mamat boleh share tak masa diri si Mamat, selain Mamat kata nak comeback, nak lawan tu, apa yang buat macam sentiasa di kepala otak ni kan, aku mesti push sebab budak-budak tak semua, okay, contoh kan, reality kita ada berapa ramai cyclist betul tak? Tapi tak semua yang boleh berjaya melepasi proses transisi yang apa yang Mamat lalui. Apa yang Mamat buat selalu cakap diri sendiri, buatkan terus, sebab saya rasa nak bagus bukan setahun, dia bukan 3-4 tahun. Macam mana Mat nak benda tu? Experience Mamat lah. Macam experience saya kadang-kadang kita kena ada juga pasangkan seseorang tu sebagai idola kita. Macam mana kita nak menjadi macam dia kan. Macam saya sendiri mungkin kelebihan dan bakat juga tu ada talent. Ada talent. So ada ramai orang cakap zaman-zaman saya pun naik dengan saya tapi dia tak sampai macam saya. Macam saya, tapi sebenarnya kita pun ada secret kita. Secret saya macam ke, habis training. Boleh share? Boleh je. Okay. Kita nak tahu secret tu. Secret tu more pada training lah. Kalau contoh macam ke, saya ambil idola saya Datuk Azizo, kawan saya sendiri. Memang dia, mentality dia memang strong. Bila saya duduk dengan dia, sebelum tidur malam, bangun pagi awal, dia dah buat extra training. Situ buatkan kita jadi tercabar. Buatkan kita jadi macam ke, tak boleh macam ni. Nak ada juga persaingan dengan dia. Takkan nak tengok saja kan. Dia buat apa kita buat, dia pumping kita pumping. Tapi benda tu lah sebenarnya yang kuatkan mental kita bila kita race pun apa-apa kan. Jadi macam mana nak bagi tahu, macam dia extra di sini tu extra. Kan? Kena ada extra lah. Macam bila dah kita dapat level tu, bila dah kita dah ada sikit level yang kita dapat tu, kita maintain, lepas tu touch up balik. Macam mana nak cakap. Ada extra work. Faham. Saya faham lah. Kalau saya faham lah. Maksudnya ialah contoh lah, kalau coach buat program, kita training 3-5 contoh. Mamat mestilah extra 1 jam 2 jam lain. Benda yang kita buat extra sendiri, betul tak? Macam kadang-kadang ada budak ni, dia contoh easy day, dia duduk easy. Kita pergi gym. Contoh. Tapi memang saya buat macam tu lah. Kalau macam apa, pemakanan sebenarnya banyak. Kadang-kadang macam saya sendiri, pemakanan saya jaga. Memang benda tu benda wajib lah, penting. Jaga sejak bila Mat? Maksudnya start dah turn tu masa umur 15 macam tu ke dah, masa 17 masa dah pergi national team ke macam mana? Masa start 2005 tu, kita dah jaga makam. Sebab time tu dah expose to sport science. Satu lagi, kita tengok abang-abang yang mana yang baik, mana yang tak baik. Yang orang cakap bukan tak baik dari segi apa, dari segi disiplin ke apa, kita tengok, kita ambil contoh yang baik. Tengok pemakanan dia tak makan, dia kadang-kadang nasihat orang tua. Macam ke saya pernah coach banyak bagi talk lah. Situ lah kita dengar cakap dia sampai
Dulu masa saya sebelum berjaya ni banyak sebenarnya. Kalau buku tu zaman MSN ada dia bagi buku kan. So bagi catatan harian. 1 tahun kita buat buku tu. Daripada pagi sampai malam. Setiap hari kena hantar laporan pada coach. Pagi makan ni, tengah hari lepas tu macam ke kita boleh refer balik. Badan kita tak sedap bulan berapa. Kita tengok balik yang buku lama. Memang benda tu memang betul. Kalau kita ikutkan dulu punya cara manual lah. Memang betul. Saya buat benda tu memang menjadi lah. Ni kita dah cakap pasal high performance punya level lah. Sebab orang tak nampak benda macam ni kan. So dari segi pemakanan, tidur dia, and then apa dia buat selepas training, dia punya surrounding, saya rasa tu mainkan peranan untuk shape atlet tu sendiri. So bila yang impresifnya sebab dia lah dengan kesusahan Mat dia kecil, dia punya background daripada kampung. Kampung punya upbringing tak sama lah dengan kat KL. Lain. Tak sama kampung baru. Betul. Tak lain sama. So dia berjaya keluar daripada kampung tu untuk jadi high performance punya atlet yang kira untuk Asia ni kira top sprinter. Kan? And bila dah cakap kat bahagian tu pula, saya nak tanya soalan yang seterusnya, Mat. So kat Malaysia ni kita kekurangan climber yang berkualiti. Maksudnya macam yang top lah untuk Asia punya level pun. Tapi kita tak kekurangan atlet dari bidang pecut. Daripada larian, running, lari, basikal, even angkat berat pun yang melibatkan eksplosif tau. So Mat boleh share sikit daripada Mat punya pengalaman, kenapa Malaysia ni ada kelebihan tu? Okay, kita kena tengok faktor geometri kita punya negara kita. Mungkin kita punya tanah kita dengan Europe ni tak sama culture dia orang. Kita lebih pada more flat. Lepas tu negara Malaysia ni panas. Jadi macam genetik kita ni more pada benda-benda laju lah, short distance short distance. Kalau untuk yang macam climber ni memang dia orang kena stay dekat altitude tinggi altitude tinggi. Lepas tu cuaca tu tak panas sangat untuk dia buat training climb. Kita kat Malaysia training pukul 12 tengah climb kata gila ni. Panas memang kata gila ni tengah hari kaya nak gimana ni. Olimpik tak masuk. Olimpik tak masuk. Tapi naik beres tengah hari. Itulah hakikatnya sebenarnya. Ya. Tapi logik kalau tambah kat Terengganu, Terengganu memang semua sprinter je. Angin. Flat tepi pantai je. Tapi itulah menariknya sebab kita berjaya identify kita punya keunikan tu. And dia translate kepada result yang kita ada macam ni. Okay, ada Dato' Azizul. Kalau dulu zaman lari pecut dia Nazmizang. Nazmizang betul. Terengganu, Azizul Hasni. Daripada tahun 70 lagi yang berjaga Tyson semua kan. Okso Nyembek. Sekarang basikal kita ada Azizul, ada Harif. Now dekat track kita dah ada Syah Fidaus. Adik dia berganti sekarang. Berganti sekarang. So unik sebab nampak macam kita patutkah kita fokus lebih kepada atlet yang ada bakat dalam pecutan ni, ataupun kita nak try buat semua benda juga? Sebenarnya benda ni kena buat semua benda. Pasal kita tengok sekarang perlumbaan makin tough. Contoh macam saya sebagai atlet lebuh raya, nak sampai ke penamat tu kena naik bukit dulu. So memang kita kena struggle juga. Kena ada juga latihan berbukit, kena ada juga cakap extra training ke apa ke. Memang untuk fokus pada sprint dia, kalau macam untuk dalam velodrome, dia memang dia lumba dalam velodrome je. Macam ke saya sendiri kena ada alternatif lain untuk pergi ke, kalau untuk competition, contoh competition besar lepas tu berbukit, kita kena pergi move juga, tak boleh duduk dekat Terengganu. Kita kena pergi Turki ataupun mana-mana yang altitude tinggi. Bukan benda untuk adapt dan training kita punya jantung, kita punya lung kita untuk
besar lagi lah. Kalau kita duduk kat Terengganu ni memang bila lumba berbukit tu memang kena tinggal. Kepala bukit tak ada lah. Ya. So adakah ada peluang kalau kita letakkan atlet yang cenderung ke arah jadi climber kan, kalau kita letak kat overseas high altitude, ada peluang ke diorang ni selevel dengan rider-rider yang top kat World Tour punya level? Walaupun jauh cerita ni tapi kita nak tahu. Benda ni kadang-kadang depend lah atas orang tu. Macam saya sendiri pun saya takut nak cakap benda ni kan. Mungkin boleh cuba dulu hantar yang climber duduk dulu 2-3 bulan. Takut 1 minggu dah nak balik kampung nak cari nasi budu lah. Yeah. Itu antara cabaran dia. Cabaran dia ni memang kena berkorban lah. Macam saya sendiri nak berada di level ni, saya daripada kecil ni dah orang cakap merantau. Daripada 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 baru saya balik Malaysia. Memang hidup ni kena kerah lah. Kalau setakat nak pergi sebulan tu nak balik, boleh. Jangan lah. Dah jadi ya. Dah jadi. Nak tu kena berkorban lah. Macam saya start daripada 2004 tu kita dah struggle. Dah berhijrah dah. Tak ada dah. Cakap nak jumpa kawan ke, nak lepak kedai mamak ke, tak ada. Pukul 10 tidur. Tu je. Kalau nak fikir untuk main sekadar sekerat jalan ni boleh lah. Kalau untuk fikir long term nak pergi jauh, discipline lah. Saya tertarik dengan Muhammad punya jawapan tadi lah. Dia kata dia ada buat something extra. So sebagai pelumba sprinter ni, salah satu kualiti yang dia kena ada, hati dia kena kering. Betul tak Mat? Betul. So ciri-ciri dia. So bila Mat saya nampak Mat berminat ke arah motorsport juga. So ada lumba cup freak semua kan. So adakah itu salah satu training untuk Mat jadikan hati Mat lebih kering bila nak masuk? Membantu kita selalu tengok video dia yang GoPro semua last 1 kilo. Kita tengah tengok pun jerit yang lain kan. So adakah itu membantu Mat punya racing? Memang banyak membantu lah. Kalau dalam contoh macam saya pun ada mencuburi juga motorsport just training kan. Tapi saya dulu kalau duduk di kampung ni saya budak yang nakal juga lah. Saya pun pernah race haram motor, pernah pun masuk sprint test motor, dah masuk semua. So memang dekat kampung pun orang kenal juga saya macam mana. Saya punya keras ni memang hati kering hati kering macam apa dulu pernah kalau lumba highway pun pernah siap Superman lah apa. Tapi jadi tak takut benda tu. Bila dengan bisikal ni, dengan speed macam ni buatkan kita jadi biasa je benda tu. Dengan motor ni benda tu lagi laju. Bila kita guyup bisikal ni, kita just rasa biasa je feeling dia kan. So memang sebenarnya banyak kena. Okay, dia kisah Mamat ni, dia bukannya kita nak menggalakkan orang dia sebalik positif ni. Saya faham tau. Benda-benda yang apa Mamat terjah ni kira yang bahasa kasar dia kau langgar je semua. Dia buat kita punya confidence tu lebih tinggi. Sebab yelah kalau sprinter tahu lah macam rider motor memang perlu ada keberanian tu. Dia satu lagi cyclist saya ingat saya memang kepala tak betul juga, Rizati Sin lah. Betul. Joki Kelang kan. Tengok dia mesti gelak dia. Tapi memang dulu dengan Rizal selalu juga race motor dengan dia. Memang kita duduk MSI pun memang punah. Tapi objektif sebenarnya kita buat betul. Develop diri kita. Cuma kita just taklah awak cakap pergi tempat mengarut-ngarut tu tak ada. Cuma just kita pergi ambil feel. Kita jaga keselamatan, bukannya kita pergi apa main langgar lah. Tapi at least kita mencuba tengok macam mana. Lepas tu kita dah cuba, stop. Jadi so di situ kita nak pengalaman. Kadang-kadang kita tahu benda tu bahaya, kita pergi mencuba juga. Tapi kita nak dapat feel dia. Dah dapat feel tak nak dah sekali tak nak. So tuah hidup ni kena mencuba cakap feel dia. Tapi yalah masih ada sikit profesional lah untuk apa yang nak bantu diri kita, betul tak? Itu yang Mamat buat lah saya rasa. Baru ni 2 minggu lepas memang gila juga saya. Ada race motor dekat Batu Gajah dekat Perak. Tu lumba sanction tak? Lumba betul lah. Lumba betul. Okay. Lumba betul. Saya tak pernah race motor dalam Dita. Pakai suit kan? Semua kan. Full suit kan. Masa tu kategori 125Z Open 150. Mak podium kan?
Oh dia. Saya corner macam corner base car je lah. Pening geng motor tengok. Yang 1 sampai 3 tu semua ready kat pre. Dah regular memang selalu racing lah. Tapi saya ni memang tak ada pengalaman race motor. Nak starting pun pergi starting gear 2 lah. Apa lah, memang pening lah. Tapi bila kat corner kita datang apa dia punya Masuk. masuk macam orang tengok memang gila lah budak ni. Macam ada yang rider tu macam nak masuk sprint 200 meter. Macam bila masa dia training, bila masa dia tu, tapi kita Ya, dia betul. Ni saya rasa betul talent. Ini gifted lah. Gifted ni satu anugerah juga. Anugerah yang memudahkan Mamat kan saya rasa. memudah ke menyusah? Tak ya. Dia benda ni tak, itu realiti betul. Pada saya lah. Untuk pengetahuan yang tengah menonton ni sekarang kan. Mamat yang kita tengah interview sekarang ni, dengan bila dia atas basikal, totally orang lain. Lain tahu tak? Diorang ni masa berlumba, diorang ada satu tagline atau nama. Orang panggil diorang The Samsing Brothers. The Samsing Brothers. Gangster lah. Atau road bike gangster lah. Saya pernah tengok Harif Saleh atas basikal tengah lumba terajang orang. Ada. Tu off Dah time. boleh bayangkan tak? Sampai kalau kat Asia ni, kalau nampak je mic, kalau siapa yang kena mic, diorang tak berani masuk. Cuma bila kita tengok RTDI dengan Mak Saleh tak kenal, dia terpaksa jerit banyak sikit. Tapi kalau level Asia Terajang diorang memang tak ada orang berani nak kacau line diorang lah. Sampai ada rider dari Itali panggil saya kamikaze. Ini orang memang kamikaze. Memang dia cakap geng-geng dia tak betul ni, bahaya ni. Itali punya tu ni dia. Tak, tapi benda tu karakter tu dia kena create. Maksud saya ialah setiap orang tu ada karakter dia. Betul tak? So karakter tu lah buat spontan. Yelah karakter tu maksudnya buat bukan orang kita membuat-buat benda tu. Bila kita nampak orang himpit kita, terus kita jadi macam kita nak fokus pada penamak je. Backhand Tapi lepas lumba takut. Masa lumba je kita. Okay. Bila kita lumba memang kita jumpa dia, kita minta maaf balik apa. Tapi masa race tu memang kita nak cari penamak je. Memang nak cakap pun apa. Faham. Mat pernah cerita masa bila kalau kat Asia ni semua orang respect lah dia. Dia dah kenal lah siapa. Tapi bila dengan lumba dengan Mak Saleh ni, selalunya Mak Saleh ni dia tengok kita macam cak ayam punya rider tau. Dia tak respect tau. So Mat boleh cerita tak macam ni situasi bila especially nak masuk last 1 kilo kan. Macam mana Mat punya adrenaline, macam mana Mat cari line untuk last 200 meter untuk keluar semua. Kepayahan dia macam mana? Okay, kalau macam saya sendiri dari segi experience, saya akan marking orang yang sentiasa menang. Walaupun ramai yang juga marking dia. So kita bagi chance lah dulu. Kalau contoh last 3 kilo, kita just ikut pace dia je. Mungkin last 1 kilo, saya akan fight lah position tu, tak bagi orang lain duduk. Masa situ memang kita kena fight lah. Kena kerah lah. Dia memang akan adanya tim-tim lain marah ke. Tapi kita nak fight juga. Macam coach saya pernah bagi tahu. Orang letak macam dekat penamak tu, orang letak pisah dekat kita. Kalau kita tak tu, kena kita. Kita kena ikut biar. Sampai satu tahap kita dengar kata coach tu, sampai hari ni kita pegang tu, memang kita pegang tak lepas punya. Okay. Siapa coach yang bagi kata-kata keramat tu? Biasa dulu masa tu Sebastian, coach daripada France. Memang dia yang betul-betul cakap. Sebastian ni pun dia ex World Tournya rider kan? Betul. Dia Team Sky. Yang tu Jeremy. Tu Jeremy. Yang ni sebelum tu Sebastian lah. Sebastian Duclos ni dia pernah coach WCC. Okay. WCC ni World WCC tu. Okay, Cycling Center. So Mak pegang ayat tu lah. Sikit ayat tu, ayat keramat Mak lah. Jangan bagi ke orang. Kalau kita lepas ni habis kita. Yes. Habis lah. Dan kita lepas ni habis. Betul tu. Dan biasa pun dia tak pisah kat kita habis kita. Dan biasa sprinter pun bila finishing tu dia kadang-kadang tu teammate tu membantu lah. Kebiasaannya Mak. Tapi teammate memang satu patu. Tu yang satu lagi benda Mak, mungkin Mak boleh share juga. Bila kata teammate pun gone lah. Teammate pun kita nak, memang harap kadang kalau dia pun gone, takkan kita nak gone, betul tak? Time tu pun mungkin Mak boleh share sebab kadang orang tengok jelajah, orang tak apa, orang ingat siapa paling kuat dia akan menang. Sebenarnya
Dia Team perlukan support. team. Bila team tak dapat support, last kilometer nak sprint, macam mana Mamat punya mindset? Macam tu mungkin selain yang Mamat share tadi tu. Macam mana nak celah-celah, nak pastikan tetap ada dalam kelompok depan tu, nak last lah. Sebab Faz tengok Mat punya lead up paling banyak Yusof kan. Yusof. So macam mana Mat create chemistry dengan dia? Nak minta dia hantar dia kat Mat position yang paling optimum lah untuk sprint. Macam Dah lah cakap bahasa pun lain macam. So Tu macam lah mana tu. kan? Okay, kita tengok background Yusof. Dia dah pernah lead up Mark Cavendish. Dia dah join dengan World Tour team. So dia dah tahu kerja dia. Satu lagi macam Mak appreciate dengan dia. Kita akan dengar dia bagi tahu apa. Pasal dia dah cakap apa, dah masuk Vuelta Spania semua. Dah masuk lah race yang besar-besar. Satu lagi macam Mak respect dia. Macam bukan apa, walaupun dia muda pada kita, tapi experience dia. Lepas tu dia banyak mengajar Mak untuk macam mana sprint dan macam mana untuk save energy, nak penamat. Tapi memang Yusof ni memang banyak batu lah. Sebab Faz masih ingat lagi stage yang Mat menang kat Melaka. Betul. So Yusof tarik kat position yang memang bagi Faz cun lah. So even masa Mat menang pun Yusof celebrate macam dia yang menang. Ya, betul. And untuk pengetahuan, kontrak Yusof tak disambung. Betul. Betul untuk tahun ni. So macam mana Mak rasa, adakah akan ada pengganti yang boleh menggantikan tempat Yusof ni? Kehilangan besar untuk Mamat? Bagi saya memang kehilangan yang besar juga Yusof ni. Kadang-kadang kita nak dapatkan sesuatu rider yang kualiti ni susah. Yang maksud saya macam nak tahu karakter kita, apa yang kita nak. Kadang-kadang ada rider ni yang selfish pun ada. Kita bukan nak cakap apa, kadang-kadang dia just direction tu dia ubah. Sampai buat lain. Dia buat lain. Kalau Yusof ni, dia buat kerja, dia tak ada punya nak nombor 2 ataupun nombor 3. Dia buat kerja, dia habis di belakang. Dia memang habis betul lah. Kadang-kadang ada yang rider ni, dia fikir dia bawa kita, lepas tu dia nak menang pula. Dia pula nak nama kan. Memang ada benda tu. Macam ke untuk macam rider sekarang, macam ke saya sendiri, saya kena percaya pada teammate yang baru Tapi kalau macam ke karakter Yusof tu memang susah lah nak cari. Memang terbaik lah dia. Memang kita boleh tahu lah. Dia satu benda best bila perlombaan cycling road ni ialah dia teamwork. Betul lah, harmoni dalam tim setiap rider. Peranan tu adalah sangat Chemistry besar. Dia punya peranan mungkin sikit lah Mat. Dia bila dah ruang ni, saya rasa yang penonton ni kadang casual rider, kadang kayu short je. Tapi mungkin Mat boleh explain je lah. Macam biasa pun dalam perlombaan jelajah yang famous sprinter, dia menang. Tapi nak bagi tahu bahawa setiap rider tu dia ada peranan yang sememangnya akan diraikan satu tim. Sebab semua akan buat kerja. Bukannya contoh kata Mamat yang menang stage. Betul. Sebenarnya bukan Mamat seorang yang buat kerja. Dia adalah perbincangan tim dan semua tu main peranan. Mungkin Mat boleh share benda tu Mat, yang dalam perlombaan basikal jelajah ni, road bike lah terutamanya. Kalau dalam perlombaan jelajah ni memang dia dah ada tugas masing-masing. So kadang-kadang dia kena tahu lah kerja dia masing-masing. Kalau macam ke ada domestik, ada climber, ada yang pergi attacking semua, pergi tarik semua. So macam ke setiap orang ni ada kerja dia masing-masing lah. Tapi kalau macam saya nak cerita, kalau untuk berada level saya ni sebenarnya memang susah. Teramat-amat susah. Macam ke kita nak cerita tak erti. Bila nak masuk sprint ni dengan speed yang tinggi, nak capai 80, nak tahu saya 80 lah macam speed kereta kan. Saya stage Letuh Langkawi yang last year, nyaris-nyaris nak dapat podium. Masa tu dah Sebenarnya Mat, saya lupa. Sebenarnya Mat, mana? Baru ni stage ketiga 3-4 belah utara lagi kan? Belah utara. Batu work je. Rasanya apa yang nak masuk penamat tu, ada motor salah satu masuk ngam-ngam dengan tayar saya. Speed tu dah 80 lah. Dia keluar last minute tu lagi 1 meter saya nak keluar kanan, lekat dengan tayar motor, terpaksa break. Nak keluar balik, ada rider dari tali tu dah laju lah, tak bagi masuk. Tapi dengan
dengan speed yang tinggi tu, kita masih bagi kepala dekat dia, nak masuknya ruangnya, tapi tak boleh adjust. Memang sebenarnya nak dapat peluang macam tu pun payah, tapi yang rezeki Tuhan nak bagi yang, tapi tapi saya rasa macam nak dapat benda tu, dia punya nak dapat fee dia tu susah juga sebenarnya. Susah. Okay Mat, kalau macam orang kata usia untuk seseorang atlet kan, ni dah masuk soalan yang akan ni sikit lah. So dia ada time frame tau, maksudnya dia punya peaking umur berapa. So tapi baru-baru ni lah cycling kita ada rider macam Mark Cavendish. So dia dah pecahkan rekod Le Tour de France, menang 36 kali. Rider paling banyak dalam sejarah Le Tour de France. Orang kat luar pun mungkin dah ramai kadang-kadang fast baca juga Facebook punya komen, Mat tak menang, dia dah tua apa semua kan. So macam mana, apa yang Mat rasa tentang benda tu? Adakah umur tu masih relevan untuk jadi kayu ukur performance seorang atlet ataupun sebaliknya? Okay, bagi Mak sebenarnya umur ni just angka je. Selagi Mak boleh berkayuh, selagi Mak boleh bagi sampai level tu, sampai level lah dengan adik-adik semua. Selagi kita boleh kayuh, kita kayuh. Macam Mak sekarang kita dah anak nak masuk 5. Contoh kan. Sama naikkan podium pun. Kadang-kadang membuatkan saya lagi semangat. Pasal dia nak tunjuk dekat anak saya yang saya ni yang papa dia masih boleh lagi atas podium. Macam kita training pun kita dah selang benda ni lama sangat. Kita nak tinggal tu berat sangat. At least kalau kita nak tinggal tu biar ada something. Contoh macam kejohanan mana-mana ke kan, kita boleh masih fight dengan rider-rider baru sekarang, rider elite sekarang, kita boleh menang lagi dengan dia orang. Saya move je lah, pergi je, kayuh je. Yalah, tapi kalau okay, sama-sama. Kalau cakap nak retire tu bila, saya tak boleh nak bagi jawapan lagi. Bukan apa, macam kecuali kita ada injured something, lutut ke pinggang ke. So saya kalau boleh nak biar adik-adik naik seiring dengan saya. Saya bawa laluang untuk dia. Walaupun saya masih boleh lagi sprint kot, tapi nak dia tahu perwatakan saya bila karakter saya last 3 km, biar dia kenal saya ni siapa. Kalau saya tak ada, saya tak tahu apa nasib generasi. Memang saya dah nampak dah Izzat Hilmi, Iwandi. So dia kena ada satu cakap apa, diri sendiri. Jangan kita terlampau ikut orang. Lepas tu dia kena ada karakter sebenarnya. Nak jadi betul-betul rider ni, dia kena ada karakter dia. Kita just jangan ikut dia tumpang potong lah. Maksud saya macam tu lah. Nak kena naik ni, kena naik sendiri. Macam saya banyak belajar dengan Anwar Manang. Macam mana nak jadi macam dia. Nak cuba juga beat dia, nak juga lawan dia. Tapi dalam satu masa yang sama, kita belajar dengan dia. Apa yang dia buat. Saya sebenarnya, saya banyak dapat dari segi sprint atas buaya ni sebenarnya daripada Anwar Manang. Dialah yang membuka jalan untuk rider-rider Malaysia sebenarnya. Memang saya boleh katakan dia lah sifu saya tu. Dialah yang banyak share. Macam mana saya masuk, macam mana dia masuk sprint, macam tu lah saya tengok dia. Dia perlukan kebijaksanaan juga. Benda ni talent, training ialah dah tak semestinya kuat pun kalau tak bijak. Dia banyak. And Fazan tak bijak, tak susah juga dah dapat peluang. Pada siapa yang tak kenal Anwar Manang ni, dia adalah orang yang pertama menang jersey hijau di Le Tour de Langkawi 2010. And yang menariknya, masa zaman tu mungkin selepas tu lah, Mamat dengan Anwar Manang pernah jadi teammate. Betul. So saya nampak time tu macam ada 2 top sprinter. Macam mana diorang nak kerja, masa siapa yang nak menang. Tapi bila kita dengar balik, actually dia ada transfer knowledge. Dia dah tahu dah pelapis siapa, Harif. Tapi sekarang ni selepas Harif ni, kita tak nampak lagi. Siapa lagi yang mampu untuk menggantikan tempat Harif. So apa
Mamat rasa kekurangan dari segi pembangunan kita sekarang ni ke, infrastruktur tak cukup ke, ataupun karakter atlet baru, generasi baru sekarang ni sendiri yang macam tak sama macam Mat? Apa yang kurang Mat? Saya rasa dah terlebih lah. Lebih kan? Kalau kita tengok daripada segi supporter, kita tak nak cakap team mana-mana kan. Dia orang dah bagi 100% lah. Dah bagi labu dah semua lah. Equipment semua basikal sama, tak ada. Yang Mamat pakai basikal carbon Formula 1. Yang ni pakai carbon ni. Basikal equipment semua sama. Cuma nak banding dengan zaman dulu kan. Betul. Kalau kita tengok dulu memang tu orang. Siapa yang pakai carbon dia laju lah. Sekarang semua ring carbon. Budak, apa saya nak sentuh sedikit, yang macam ke contoh budak-budak sekarang yang macam budak umur macam ke form 4, form 3 yang dia orang dah training dah pakai ring carbon. Lumba pun pakai ring carbon. Kadang-kadang benda tu disc brake lah. Tapi dia tak pernah lalui zaman susah. Sepatutnya training pakailah ring alloy. Lumba baru letak wheelset carbon. Sekarang kita tengok dah nak pakai ring carbon, basikal mahal, basikal Twitter tak mungkin nak pakai kot. Saya potong je. Bila Mat cakap pakai rim alloy training, benda tu bukan nak downgrade. Dia kira effort untuk rasa different training. Betul. Okay, sambung. Satu lagi saya tengok member saya, teammate saya, Aiman Rosli, 5 kali national champ time trial. Kalau basikal dia, Aiman Tonggek. Kalau dia training, dia letak batu dekat bawah seat. Dia letak batu? Serius? Nak bagi beratkan basikal? Wow. Itu Aiman punya secret Betul. Wow, ni kita tak tahu ni first time. Saya pergi akad basikal ni, basikal ke dumbbell tapi memang berat. Macam ni dia ikat batu kat bawah tu. Dia pakai getah. Big tube. Gila Aiman. Dia letak batu. Dalam beg tu botol air tu memang tak tahu berapa kilo berat tu lah. Sampai selama dia kayu bagikan tiada hari esok dia kayu kan. Tu pasal seorang-seorang pun tak ada dia kayu. Betul. Serius Ni mungkin lepas orang tengok podcast ni, Faz rasa akan ada orang try letak batu kat tapi memang botol dia. Benda tu bagus apa. Kita training just pakai je ring alloy, tayar. Benda berat. Effort. Bila race baru tukar ring carbon. That's very smart. Sebab tu Faz rasa macam Mak cakap tadi, atlet buat benda ekstra. Betul. So macam Faz pernah baca Chris Froome kan. Dia dulu membesar di South Africa. Dia tak ada tempat untuk climbing. So apa dia buat? Dia masa sepanjang kayu kat flat tu pun, dia tarik brake all the way. Just untuk nak bagi berat. Macam saya dengan Azizul Hasni dulu, bila kita orang training track, kita orang ketatkan body hub tu bagi berat sikit. Wow. Memang benda tu kita buat lama tau. Bila lumba baru kita lepas. Tak apa. Bila kita training, kita putus ke apa ke tak apa. Pasal kita tahu tau. Kita yang modified suruh cari berat ke apa. Bila race, memang ringan. Okay Mat, boleh tak kalau Faz simpulkan, generasi sekarang ni Mat rasa lebih manja ke tak? Dia bukan semua, ni reality lah. Kita nak umumnya. Umum lah. Adakah disebabkan semua kemewahan yang diorang dah ada ni membuatkan diorang tak sekeras macam generasi dulu? Mak pun rasa macam tak pasti juga. Macam kita memang berada daripada zaman susah kan. Zaman sekarang ni macam kita sendiri lah. Kadang-kadang kita tengok anak kita pun tak tahu macam mana kita nak marah dekat dia ke apa. Kita pun jadi macam ke, memang lebih kurang manja juga lah sebenarnya. Kena macam ke harap ke orang, takut macam tu lah. Kita orang tak harap pun kita cari sendiri pun tak apa. Tapi zaman sekarang ni saya tak pasti benda tu ada orang manja ke tak manja. Tapi memang kena keras juga lah sebenarnya. Dia rasa yalah, kalau yang mungkin lah yang menonton di kalangan atlet muda pun, dia satu benda sama lah proses kita pun. Faz pun pernah berlumba, betul tak? Walaupun tak pergi, tapi pernah berlumba secara profesional juga, betul tak? Wakil negeri sebagainya. Tapi bila kita melalui proses yang sama, bila sini-sini kita dulu pun pernah cakap susah dia, tapi kita kena tengok tak, susah yang peringkat generasi awal tu, dia bukan kata kita nak banding. Tapi susah dia tu, kalau kita ambil positif, dia mesti ada benda yang kita boleh belajar. Betul. Walaupun mungkin era sekarang dan era atlet sekarang ni lebih mudah, tapi saya rasa kesusahan generasi-generasi yang awal tu, saya rasa dia perlu ambil iktibar dan ambil pengajaran supaya dia develop diri dia. Betul, dia kena, saya rasa macam dia macam wake up call satu benda, kena positif lah pada saya. Mungkin kadang atlet senior ni cakap benda
tak relevan dengan kita, kita jangan ambil. Tak apalah. Benda yang betul kau ambil. Pada saya lah. Saya kadang-kadang mungkin sebab pernah berdepan dengan generasi sekarang ni atlet, macam diorang pun terlalu block. Bila senior cerita, contoh macam Mamat menang dulu, sekarang cuba race, sekarang laju. Dia akan cakap macam tu. Contoh kan, benda macam tu lah pada saya. So, macam Lan sendiri anak pun dah start dia berkebangsaan kan. Kita pun tak tahu. Ya, kita pun kadang takut lah benda macam tu kan. Tapi kita harap biar ada positif lah. Ada positif lah. Okay, Mat, satu benda saya teringat Mat. Kat sejam dah Fas kan. Sekejap kat sejam. Sikit Mat. Sampai malam tak apa. Marah editor edit tu. Okay, reality juga. Apabila kita ikut sukan berbasikal kan, kadang ada yang bercakap dan ada yang nampak, dan mungkin ada juga yang menidakkan, berbasikal track ni lebih mendapat supportif dari pelbagai pihak dan berbanding dengan sukan berbasikal lebuh raya. Maksud juga tak? Atau era sekarang ni? Ataupun dah tak ada dah persepsi tu ataupun stigma kepada dua sukan acara berbeza ni? Kita tengok dari segi sudut itu Ni memang letak Mamat kat TSG ni, kita ambil overall lah. betul. Overall dalam dua sukan, dua acara ni. Untuk track macam ke, saya nampak macam ke sprinter lah. Memang dia diberi layanan yang tu lah. Pasal mungkin dia ada bagi result yang bagus. Tapi untuk yang macam track endurance ni kena survive juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang untuk pergi lebih jauh kena sama ada lah. Satu lagi macam saya sendiri, saya pun berminat juga race track lah. At least MSN kena membuka mata. Jangan fokus pada rider tu je. Dia kena tengok juga rider luar ataupun background rider-rider lain lah. Kadang ada sebenarnya ramai lagi rider luar yang berbakat, yang kuat tapi tak qualified. Benda ni macam ke, maksud saya ni kena memberi ruang dan peluang lah. So Mat cakap, sorry, ada politik jugalah dalam benda ni, betul? Yang tu saya tak pasti lah. Okay. Tapi kadang-kadang saya baru ni ada mengikuti juga perlumbaan track. So far saya boleh bagi saingan juga pada rider-rider track. At least saingan menang lah. Itu saingan. Itu yang menang lemah kan. Aduh, bukan saingan tu. National champ pun dah 2 kali saya menang elimination. Macam kita menang ni tak ada apa-apa. Tak ada dipanggil oleh MSN ke untuk join ACC nanti ke apa. Tak ada apa-apa. Kita masuk pun dengan duit sendiri, cari dana sendiri. Macam kita ni terhege-hege. Tapi kita kalau boleh nak suruh pihak atasan tengok juga lah kita ni. Sebagai rider luar ni, pakai duit sendiri, beli equipment sendiri, boleh fight dengan rider-rider yang dapat yang full support daripada MSN. Kita ni just pinjam-pinjam barang orang je untuk pergi race, dan kita boleh menang dengan rider-rider dia orang. Kalau boleh pihak MSN buka mata sikit rider luar ni. Sebab saya ingat apa ni, dia tak ada apa dah nak buktikan. Dia memang dah terbaik dah kat Malaysia ni lah, cara track yang dia ceburi. Tapi masih lagi struggle nak, even basikal nak kena merayu, minta kajian negeri, minta. Betul Ahmad? Betul. So saya nampak macam patut hege-hege. Sampai terpaksa buat press conference. So tak sepatutnya lah jadi. Dan satu lagi saya tambah ni, apa penguasaan Mamat ni, jangan menghentam Mamat, tapi ni reality, betul Mat? Mamat bukan nak cari salah mana-mana pihak, betul Mat? Tapi ini reality, dan kita harap benda ni tambah baik. Tambah baik dan dipandang lebih tinggi. Dan saya sebab saya pun sendiri, bukannya saya pro cyclist pun, saya minat dengan basikal, tapi taklah saya buat fast dan saya buat Mamat. Tapi realitinya sukan basikal ni pada saya sayang, sebab dia boleh pergi lebih jauh. Dan saya rasa boleh bakat-bakat kita ni, betul Mat kan? Realiti boleh angkat lebih jauh Mat, betul Mat? Realitinya kan, kalau kita cakap bahasa kasar ni, dia orang takut sebenarnya. Bila kita masuk race dia, kita boleh menang dengan dia orang, dia takut tergugak benda ni. Program dia dengan Mat yang tak diprogram, kayu fiksi kat atas jalan je tapi boleh menang kan. Kita bukan nak tu, tapi kita sembang ni kan. Tapi sepatutnya kita kena profesional lah. Siapa yang menang race tu, dia yang layak pergi. Okay, faham. Alright, sedar tak sedar kita dah lebih 1 jam mau. Saya bagi ruang kat Faz. Faz mungkin 2-3 soalan, 1 atau 2 soalan Faz saya bagi peluang sebelum saya nak wrap up dengan Harf Saleh. Okay, first saya nak tanya
macam mana macam Mat share tadi kan, kenapa diorang tak buka kepada orang yang deserve peluang tu. So pada tahun 2012 sebenarnya Lan, Arif dia dah qualify untuk masuk Olimpik. Betul tak Mat? Betul. Tapi dia tak ke Olimpik. So ini situasi sebenar lah. Kalau nak bagikan naratif dia. Tadi kita cakap basikal. Dia dah qualify, dia pergi collect point apa semua. So ni tahun 2012, tapi benda tu masih lagi terjadi sekarang ni Mat. So adakah Mat, macam ni, apa usaha ataupun apa yang kita boleh buat untuk improve situasi macam ni? Atau Mat boleh share sikit macam ni perasaan Mat time tu. Dah dapat punya susah rider lain yang pergi. Betul Fah, macam Fah bagi tahu tu memang itulah sampai tahap nak retire lah. Dengan usia yang muda yang apa yang objektif kita nak pergi ke Olimpik, lalas nama orang lain pergi. Masa tu kita boleh buka balik Pro Cycling Start, siapa rider yang banyak menang, siapa yang banyak mengumpul point. Tapi last nama saya pun tak ada. Untuk pergi select camp pun training dekat Belgium, tak ada call up. Saya pun tak ada. Sedih lah masa tu. Apa silapnya kat situ Mat? Dia cakap saya tak boleh climb. Mark Cavendish ada je race macam tu masa tu. Saya tak nak bagi tahu siapa-siapa rider. Yang pergi pun tak habis juga. Sedangkan dia rider climber, tapi pergi race course untuk sprinter juga. Tapi climber kita masa tu pergi tak habis. Just pergi holiday je. Habis lah. Bukan apa kita. Masa tu memang saya betul-betul memang impian saya sebenarnya nak menuju ke Olimpik lah. Last macam tu lah. Saya tak tahu apa silap kita. Sekarang pun kita menang-menang pun orang buat tak tahu ya. Tak nak panggil dah. Macam tu lah. That bring me to my next question. So in future lah, kalau Mat diberi peluang untuk masuk dalam pentadbiran pula, adakah Mat akan, kita tak tahu apa akan jadi di future, adakah Mat akan make sure benda ni tak terjadi pada generasi yang baru? Maksudnya kalau dia qualify, okay, kau qualify kau pergi. Tak ada cakap banyak. Isu-isu pilih kasih ni ke? Sebab orang selalu tengok, orang selalu dengar benda ni jadi macam kat sukan bola, sukan lain kan. Tapi sebenarnya jadi kat cycling juga. So adakah Mat ada cita-cita untuk tukar landscape tu? Kalau contoh macam saya, kita lebih pada profesional lah. Kita tengok mana yang lagi layak. At least kalau dia dah cakap next month ada race national champ, siapa yang menang national champ tu qualified ke Olimpik. Kita pun dari pergi kita tak kira lah. Contoh saya yang race tu pun dah ditetapkan untuk pergi ke Olimpik. Dia siapa yang menang pergi tu terpaksa pergi. Kita ambil rider tu lah. Kenapa kita dah bagi tahu dekat dia apa lah. At least kena ada something macam tu lah. Dia kena honor lah kan dia, apa yang dia dah kita tengok Australia kan punya dia selected gitu lah. Contoh pergi World Cup ni, rider ni yang menang, dia kena tu lah. Kena ada situ sebab baru orang semua puas hati. Clear lah, clear jelas lah. Kalau macam ke yang isu 2012 tu dah mula-mula awal memang nama saya dengan adik saya ni. Masa tu tak ada terus. Bukan ada juga yang kota keempat reserve ke apa tak ada dah. Ni tak ada terus. Ajaibnya. Wow. Right. So my last question lah. Alright, silakan. Okay. Mat, so sekarang ni ramai orang macam tanya ataupun ada doubt lah dengan prestasi semasa Arif Saleh. Adakah Arif Saleh still boleh dapat result yang sama pada tahun 2020? And selalunya pinnacle of road cycling ni orang tengok bila dia perform kat Lito di Langkawi lah. So apa Mat punya goals untuk kalau terpilih untuk race Lito di Langkawi lagi tahun ni? Memang objektif kita kalau boleh at least nak ada something stage lah. Walaupun tak boleh nombor 1, at least ada podium. Yang tu buatkan balik kita punya moral, kita punya life kita lah. Bila kita dah dapat sesuatu tu kita rasa macam ke puas hati lah. Tapi untuk sekarang ni saya akan lebih pada guide adik-adik lah. Macam mana nak bawa dia untuk masuk sprint. Kita nak mencurah ilmu lah pada adik-adik. Orang cakap nak retire bila? Macam saya sekarang, saya boleh berkayuh lagi dan saya boleh kongsi lagi ilmu. Saya akan berkayuh lagi. Biar orang cakap
performance tu dah tak macam dulu. Kadang-kadang orang memang ada faham tak faham lead up kita siapa yang bersama kita kan. So sekarang ni kita lebih pada nak turunkan ilmu pada adik-adik, macam mana nak guide dia, macam mana supaya tak tercicir jauh. Alright. That's a very noble thing to do. Yeah, the right time Kita lah tengok saya rasa. yang lead up Mark Cavendish. Michael Morkov umur berapa? 40 lebih. Wow. Daripada Denmark ke apa? So di situ lah cakap tak nak bagi jurang kita dengan adik ni tak jauh. Biar dia tahu macam mana saya dengan Anwar Manang dulu. Ya, sepatutnya lah. Saya rasa sepatutnya lebih awal, tapi ni agak lama juga gap dia, tapi kita harap benda tu masih belum terlambat lah Mat. Tapi Mat personally untuk 2025 apa lagi yang Mat nak buat selain dia lah nak guide adik-adik? Aim personally untuk 2025. Target saya memang besar sikit tahun ni. Saya pun ada sekarang dah mencuburi track balik. Besok ada race dekat ASEAN. Lepas tu saya nak try qualify ACC. Kalau dipanggil dijemput oleh Malaysia. Lepas tu next objective World Champion lah. Kalau dapat pergi World Champion. World Championship untuk track. Untuk track. Pasal saya last World Champion saya masuk 2011 dekat Melbourne. Okay. Masa tu dah hampir-hampir podium. Masa tu kita silap gear je. Saya dah last 2 lap tu saya dah ikut Ben Swift masa tu. Dia sekarang ni ada Ineos. Yeah. Ben Swift ya. Kita pakai gear ringan. Masa tu kita tak tahu gear. Last 1 lap saya kena tangkap dalam group tapi still dapat nombor 16. Viviani nombor 22 masa tu. Belakang. Bukan saya nak cakap background saya dalam acara track ni tak ada lagi rakyat Malaysia qualified ke World Champion Men's Elite Scratch. Yep. Dan menang Men's Elite Scratch ACC tak ada lagi. Yep. Kita bukan nak bagi pressure, kita nak bagi cabaran dan background kita biar orang ingat. Kadang-kadang orang tahu dia buat tak tahu. Nak bagi dia lah. Pasal objektif kita nak pergi ke World Championship. Bukan kita nak main YSD ke apa-apa. Kita nak pergi ke more. Kalau betul benda ni reality berlaku, satu lagi sejarah pada usia 37 tahun lah Memang kita nak benda tu lah sebenarnya. Saya ingat lagi untuk acara track endurance yang Mat masuk ni, orang Asia antara yang pertama pernah menang Wong Kampo. Betul Mat? So umur dia time tu pun tak muda. Tak muda. Yeah. So jadi juara dunia dekat track daripada Asia untuk acara enduro. Satu yang tak mustahil Mat. So kawan saya last year daripada Japanese Raider menang World Champion acara scratch race last year daripada Japan. Letu Langkawi yang saya yang 2019 saya first, yang member saya yang daripada Japan tu dia dapat nombor 3. Stage yang saya menang. So kita dah nampak sikit lah direction yang Mat nak ni. Kan? Memang lain lah. Muhammad Harif Saleh ni memang lain daripada lain. Masih dahagakan kejayaan walaupun umur macam ni. Betul. Dia tiba-tiba buat saya terbangun untuk saya training esok. Abi kan ni bagi pada usia 42 tahun Faz ni ikut saya. Okay. Alright, Faz, rasa kita pun dah lebih 1 jam Mat. Kalau ikut nak sembang banyak berita sembang, tapi mungkin lah kita banyak musim ni kita banyak episod lagi, mungkin kita boleh satu session lagi selepas Mat pergi ke World Champ kita bawa panggil balik. Yes. Alright, kalau Mat. dipanggil ya. InsyaAllah kita mesti panggil. InsyaAllah Mat. Mat, apapun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Harif Saleh. Kita wish good luck untuk Harif Saleh. Anda salah seorang living legend lah untuk sukan basikal pada saya lah. Saya memang respect. Rambut sama, idola. Tua idola. Forever. Mungkin Faz, last word Faz. Apa Faz? Last word to Harif, thank you so much. Rasanya ni satu peluang yang tak semua orang dapat. Untuk cakap secara personal. And first time actually kita tengok Mat menitikkan air mata dia dekat depan kamera. Saya pernah tengok 2 kali je. Masa dia menang kat Melaka dia peluk mak dia. And ni bukan masa lumba, masa tengah buat borak. Betul. So again terima kasih banyak Mat. And hopefully insyaAllah kita ucapkan selamat maju jaya untuk tahun 2025. And next time kita masuk podcast dah bawa gold medal lah. InsyaAllah. Amin. Saya nak baju je Mat. Tak nak Alright. Dan kepada dan kepada semua penonton dan peminat Real Talk ni, harap episod ni adalah episod yang berikan inspirasi lah. Inspirasi tu yang paling penting. Kita memandang Harif Saleh ni tinggi, tetapi apa perjalanan dia tu
terutamanya adik-adik yang minat sukan basikal, tolonglah lawan Haris Saleh. Saya nak cabar satu benda Mat, terutamanya rider sekarang lah yang berada di platform yang sepatutnya saya rasa kena tewaskan Haris Saleh. Itu je. Betul tak? Pada saya bukan, betul tak? Dia satu cabaran wake up call pada new rider lah. So kita dah end kita punya episod ni. So thank you sekali lagi. Terima kasih kepada Petronas Sepang International Circuit juga kerana menyokong, dan juga Red Bull. Thank you, dan pastikan kepada anda nantikan episod akan datang. Siapa? Nantikan dalam Wheel Talk. Bye bye. Ciao.